Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Okey, selepas pengumuman ada program iaitu untuk parti-parti serah diri dan balik dengan kompaun RM500 dan RM300 bagi kesalahan-kesalahan tertentu. Ada yang bertanya, operasi akan ada tak? Untuk makluman warga asing, walaupun program kompaun tu akan bermula dalam masa 2-3 hari lagi ni, operasi tetap dijalankan. Jadi kamu jangan ingat bila ada program tidak ada operasi. Operasi akan diadakan dan lebih besar akan dibuat. Okey, so jadi saya tengok kenyataan media yang dikeluarkan. Okey, tahun ini adalah tahun penguatkuasaan, iaitu tahun operasi lah yang akan dibuat oleh JIM. Dan operasi ini akan dibuat secara bersepadu dengan agensi-agensi lain seperti polis, PBT, rela. So benda ni akan dibuat secara bersepadu. Okey. So, Menteri Dalam Negeri punya kenyataan kat sini kalau kita tengok yang saya akan share ni. Okey, bersepadu dan berskala besar. Okey, jadi kepada warga asing atau parti-parti, dia kalau warga asing ada permit tak ada masalah. Cuma kalau korang salah guna, mungkin ditangkaplah sebab ada kesalahan di sana. So kepada parti ni mana-mana warga asing yang melakukan kesalahan lah, sila serah diri mengikut syarat-syarat ditetapkan dan balik ke negara asal dengan segera. Okey. Program telah pun bermula pada 19 Mei 2025 ni akan bermula ni 2-3 hari akan datang. Dan ambil kesempatan ini dengan tawaran kompaun yang murah, tidak ada tangkapan. Untuk kes tinggal lebih masa, masuk tanpa pas dan sah dan salah guna pas, serah diri dan balik secara aman ke negara kamu. Okey, jangan berlegar-legar jadi parti. Jangan kata tahun depan lah saya balik, kan ada masa dalam 11 bulan. Nanti bulan ke-10 lah saya balik. Silap-silap sebelum kamu balik tu kamu kena tangkap, meringkuk dalam penjara. Okey, dan kepada majikan juga dinasihatkan supaya tidak mengambil pekerja-pekerja asing yang tiada dokumen. Okey, suruhlah dia balik. Dah ada program kompaun ni, suruh dia balik dan bekerja kat negara sendiri, lagi bagus. Okey, so itu saja informasi yang saya nak sampaikan kepada anda. Okey, pulang dengan selamat. Yang dah tonton jangan lupa untuk subscribe channel saya. Terima kasih dan jumpa lagi.